بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bertemu dalam halaqah baru yang saya bercadang berazam insya-Allah untuk membaca terjemahan hikam yang telah ditulis oleh Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa arda. Kemudian banyak terjemahan dia. Saya tengok terjemahan yang baik untuk kita baca ialah terjemahan yang terjemahkan oleh Ish Salim Bahrisi. Jadi saya cuba tinjau tengok masalah Al-Sunnah Muhammad, kitab-kitab ni ada dijual di kedai-kedai. Sepanjang saya duk tengok tu, tengok kitab ni cetakan dah habis. Assalamualaikum. Cuma saya minta lepas ni bakti lah apa ni untuk photostat kitab ni saya akan bagi insya-Allah. Jadi kita boleh kalau suruh saya tu sampai tak ada lagi. Tak sempat saya ni. Nak pergi kedai apa pun tak ada kesempatan. Masa saya tu penuh sangat. Assalamualaikum. Jadi saya ingat lepas ni bakti boleh photostat, kita tak boleh photostat semua, kita photostat separuh pun tak apa lah. Separuh ataupun 1/4 pun tak apalah. Jadi maknanya kita putik sikit. Jadi kita boleh jual, boleh masuk dalam apa ni tabung pun tak apa. InsyaAllah soalan saya ingat itu lebih baik insyaAllah. Jadi pada minggu ni kita akan baca muqaddimah kepada kitab ini Rasulullah Muhammad. Sebelum kita mulakan bacaan kitab ini, sama-sama kita menghadiahkan Fatihah dari sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada pengarang kitab kita iaitu Ibn Atta'ilah As-Sakandari rahimahullah, dan pada penterjemah Salim Bahrisi, dan kepada ulama muslim dan muslimat yang hidup dan kita pun mati. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi, iaitu memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya, dan mengistimewakan hati mereka dengan memperhatikan kebesarannya, dan mempersiapkan sir mereka untuk menerima bahan makrifatnya, iaitu mengenal padanya. Maka hati nurani mereka merasa bersukaria dalam kebun makrifatnya, dan roh mereka bersuka-suka di alam malakutnya, sedang sir mereka berenang di lautan Jabarut. Jadi ini muqaddimah kepada kitab ini Rasulullah Muhammad. Segala puji bagi Allah. Allah mana?
Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, yang bersifat dengan Rabb, yang bersifat dengan Ilah. Tuhan yang mengisi, memenuhi, iaitu mengisi maknanya memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu di antara kerja-kerja Allah yang Tuhan tak pernah berhenti daripada Tuhan melakukannya, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang mengisi hati para walinya dengan kasih sayangnya. Jadi bila sebut wali ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wali ni bukan kita boleh kenal secara zahir. Wali ni bukan dapat dikenal dengan pakaian yang khusus. Wali tak dapat dikenal dengan pakaian yang khusus, kot pakai serban ke, pakai jubah ke, belum tentu lagi wali. Wali ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu yang sukar dikenal pada zahirnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengenal wali Allah lebih susah daripada mengenal Allah. Allah dapat dikenal dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adanya alam ini dapat kita mengenal kata ada pencipta. Sebab alam ini tak mungkin ada dengan sendirinya melainkan ada pencipta. Tapi wali Allah ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana kita dapat mengenal mereka? Sedangkan mereka manusia biasa macam kita, manusia dilihat zahir seperti kita. Mereka makan, mereka minum, mereka berjalan di pekan market, mereka tidur, mereka bergelak ketawa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka bernikah kahwin, mereka zahir seperti kita. Bagaimana dapat kita mengenal mereka? Bahkan di antara mereka itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan sekadar suka dikenal pada zahir, tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka cuba untuk sedaya upaya untuk menyembunyikan siapa diri mereka. Dahlah susah untuk dapat dikenal, mereka pula buat sorak diri lepas jangan siapa mengenal mereka. Kata mereka tu wali Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi, memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya. Baik. Wali ini ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu orang yang Tuhan penuhkan hati mereka dengan perasaan kasih sayang Allah pada mereka. Baik. Orang yang Tuhan penuhkan di hati mereka kasih sayang Allah. Di hati mereka itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada perasaan timbal balas. Mereka kasih kepada Allah, Allah kasih pada mereka. Mereka kasih kepada Allah, Allah kasih pada mereka. Dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu hati mereka ini Tuhan bagi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sentiasa memandang dan memerhatikan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang berlaku sehari-harian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mereka melihat sepanjang detik mereka hanyalah Allah semata-mata. Baik. Dan mempersiapkan sir mereka. Sir ni, bila kata sir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu hati kepada hati. Hati pada hati, lapis yang lebih dalam daripada hati, ataupun dipanggil batin al-qalbi. Kita ni zahir, hati kita dalam. Kita ni zahir, hati kita dalam. Hati kita panggil batin. Sirul qalbi ni iaitu
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu batin kepada hati, dalam lagi. Baik. Dan mempersiapkan sir mereka untuk menerima bahan ma'rifatnya. Baik. Iaitu mengenal padanya. Kita mengenal Allah dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma'rifat yang Tuhan letakkan di dalam mata hati kita, disebut dengan sirul qalbi. Maka hati nurani mereka merasa bersukaria dalam kebun ma'rifatnya. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, tidak ada bentuk pengenalan dan perkenalan yang lebih rasa bahagia bagi seorang hamba manakala dia dapat mengenal akan Tuhannya. Baik. Bila mengenal Allah, maka mereka dah masuk dalam syurga dunia sebelum mereka masuk dalam syurga akhirat. Bila kata ma'rifatullah, Allahumma salli ala sayyidina, dia adalah syurga, syurga awliya, syurga awliya. Bila dapat Allah, dapatlah segala-galanya. Masalah kita ialah bila mana kita masih belum mengenal Allah. Bila kita masih belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena lebih hal lain lebih daripada Tuhan lagi. Bila kita seronok dengan lain daripada Tuhan, berarti kita tu masih belum mendapat dia. Bila kata kita masih belum mendapat dia, mana kita masih belum kenal dia. Baik, bila kita dapat dia, hakikatnya Allahumma salli ala sayyidina, bila mana kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita hilang sesuatu, kita mendapat Allah, pada hakikatnya kita tidak hilang apa-apa pun. Tak hilang apa-apa. Sebab apa? Sebab kita mendapat Allah. Baik. Dan roh mereka bersukaria di alam malakutnya. Baik. Keindahan roh ni bila mana dia duduk di alam malakut, keseronokan jasad kita bila mana kita duduk di alam mulk. Apa disebut dengan alam mulk? Alam mulk ni ialah alam yang dapat dikesan dengan panca indera yang 5. Mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, tangan dapat merasa. Itu dipanggil alam mulk. Kesedapan zahir kita bila kita dapat menikmati keindahan di alam mulk, alam dunia. Baik. Sementara roh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keindahan dia, kesedapan dia bila mana dia dapat menerjah ataupun menjangkau ke sesuatu alam namanya alam malakut. Baik, saya baca ni atas-atas ya. Kalau mendalam sana pun saya mu tak faham, tuan-tuan lagi tak faham. Saya baca macam tu dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hikam ni satu ya saya nak petua, nak faham. Sallallahu alaihi wasallam. Hikam ni yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia untuk salikin dan untuk arifin. Ngaji ni untuk siapa? Untuk salikin, untuk arifin. Semua sesuai. Kalau kita tak masuk salikin, tak faham. Kalau kita tak masuk ke alam salikin, kita tak faham. Saya boleh baca, tapi tuan-tuan muslimin muslimat nak faham tu susah. Kalau kita tak jadi salikin. Kalau tak jadi salikin, kita main mengaji ambil berkat je. Mengambil berkat malih ilmu dia lagi. Ini berkat. Oleh kerana kita tahu malih ilmu ni, Allahumma salli ala sayyidina malaikat duduklah malih kita sampai ke arasy Tuhan. Ini malih Allah, malih Rasulullah, malih malaikat. Kita mengambil berkat malih ilmu saja. Bila kita tak salikin, tak apa, tak kau tu pun tak parah. Dan kita dapat langsung, dapat juga. Tuan-tuan, sebenarnya saya baca hikam ni sebab saya untuk saya sebenarnya.
Sebab kata guru saya sallallahu alaihi wasallam, mu mengajarmu, baca hikam tu mengajarmu, baca kat dia mengajarmu. Mana baca kat tuan-tuan mengajak diri saya, tu saya baca. Jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau ikut tinggi teramat-amat, kalau ikut hikam ni tinggi teramat-amat. Tapi tak apa tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu saya nak suruh diri saya dan kita semua majlis salikin. Apa salikin? Salikin ni ialah orang yang berjalan kepada Allah. Jalan kepada Allah ni jangan salah faham. Bukan bermakna kita tu pakai kaki pi ke Tuhan. Perjalanan kepada Tuhan ni, perjalanan kepada Allah, Allahumma salli alaihi wasallam, ialah memakai satu deria namanya hati. Proses pembaikan hati itulah ini yang dikatakan perjalanan kepada Allah. Proses memperbaiki hati itulah yang dikatakan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita kalau semakin bersih, maka dapatlah kita memahami akan kandungan kitab ni. Saya pun kalau hati saya tak bersih, saya tak boleh baca. Saya tak faham. Baca boleh, faham tak boleh. Tu yang saya nak baca kitab dia baca untuk saya. Untuk saya sebenarnya. Jadi kalau saya tak baca, nak baca kitab ni kena bersih hati. Kalau saya tak baca kitab ni, berarti pun saya tak ada proses untuk memperbaiki diri saya. Tu maknanya bila saya nak baik diri saya, kena baca kitab. Sebab saya nak kena faham. Untuk saya lah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, Allahumma salli alaihi wasallam, bila saya menyampaikan sesuatu daripada kandungan kitab ni, Allahumma salli alaihi wasallam, jadi pihak muslim, tuan-tuan muslimin muslimat pun kena sama juga. Kalau tidak saya faham, tuan-tuan tak faham lah. Dia proses pembaikan hati. Caranya bersihkan hati. Cara yang pertama macam mana? Satu cara yang pertama, islahul ta'mah, baiki makanan. Mula pada saat ini kena kira tentang makan. Jangan makannya haram tu telah dah. Yang syubhat jaga. Benda yang rasa ragu tinggal serta mudah. Rasa ish tak boleh pi ni makan ni, rasa macam tak pernah clear ni, rasa tak macam-macam perasaan tentang makanan. Berhenti semata, cari yang kita rasa puas hati, selesa dengan makanan. Itu langkah pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua, memperbanyakkan taubat. Memperbanyakkan taubat. Boleh maintain dua ni sudah. Jaga makan, perbanyakkan taubat. Selalu minta ampun kat Tuhan. Berasa bersalah dengan Tuhan. Rasa diri ni kotor sangat. Rasa kita ni jauh dengan Tuhan. Jadi hal ni menimbulkan apa? Pembersihan hati. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu usahakan kita jadi orang yang multazim dengan ibadat. Kelas saya gini ya, yang saya nak suruh lah untuk faham kitab hikam ni, kita tak faham. Duha jangan tinggal. Sembahyang duha jangan tinggal. Tak boleh buat 8 jangan tinggal 2. Bila main time semangat, buat bagi banyak. Buat time semangat, buat banyak. Semangat lagi buat 6, lagi semangat buat 8. Waktu tak semangat jangan tinggal langsung, buat 2. Duha jangan tinggal insya-Allah. Lepas tu usahakan sembahyang secara berjemaah. Sembahyang fardu usah berjemaah.
paling kurang tak boleh buat 5 waktu sehari semalam, jangan tinggal 3 waktu. Paling kurang tu habis lekeh. Kalau 3 waktu tak boleh buat sehari semalam, mana teruk lah kata. Usahakan 5 waktu mesti berjemaah seboleh-bolehnya. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usahakan jangan tinggal sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Usahakan. Sebelum jangan tinggal, lepas jangan tinggal. Baik. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usaha kita sembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lepas sunat maghrib, sunat awwabin. Sunat awwabin. Lepas main sunat maghrib, semua sunat awwabin. Tak boleh buat 6, jangan tinggal 2 buat. Paling kurang buat 2. Saja aku sembahyang sunat awwabin dan hafzul iman ni ada. Usolli sunata al-awabin wa hafzul iman rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat awabin dan jaga iman 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Saja aku sembahyang sunat awabin dan jaga iman kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama baca qul ya, kedua baca qul huwallahu ahad. Hak ni untuk orang yang tak ada masa macam saya. Kalau saya buat 6, orang tunggu saya nak mengajar, saya buat 2, pasal tak boleh buat 6. Lepas maghrib nak kena baca kitab. Siapa-siapa ada kesempatan tak ada apa, buat 6 kalau boleh. Tapi tak larat buat 6, jangan tinggal 2. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan tinggal solat tahajud. Tu berat sikit. Usahakan setiap hari, setiap malam kita sembahyang sunat awal, sunat tahajud. Tak susah sangat pun. Lah ni subuh 6 suku, lebih kurang. Kita bangkit 5.30 pun tak apa dah. 5.45 pun dan lagi. 2 rakaat je. 2 rakaat saja. Kalau tinggal, qadha. Tahajud ni kalau tinggal, qadha. Qadha ni masa mana pun tak apa. Hatta sebelum naik matahari pun tak apa. Boleh qadha. Yang penting kita usaha buat sebelum gelincir matahari. Kalau kita buat sebelum gelincir matahari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita qadha sebelum gelincir matahari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mendapat pahala macam kita buat semalam, macam kita buat malam, tak kurang pahala sikit pun. Qadha sebelum gelincir matahari, kata ulama sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau qadha lepas gelincir matahari, bolehlah qadha, tapi pahala tak sama dah. Tak sama dah pahala. Baik. Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Usaha untuk hari-hari baca Quran. Banyak mana pun tak apa. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usahakan untuk berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang 300. Tu lekeh tu. Paling kurang 300 sehari semalam. Kalau guru saya pesan sehari 1000, kalau siapa sehari 1000 lagi cepat faham. Siapa boleh buat sehari semalam 1000 kali selawat ke Nabi, lagi cepat faham insya-Allah. Tapi jangan pakai yang panjang sangat. Kita ni tak dan dunia sibuk banyak sangat. Pendek ya, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dia panggil selawat Nabi Khidir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kalau macam tu punya selawat 1000 pun boleh. 1000 tu tak lawan apa kalau kita duduk 20 minit, insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, 20 minit. Baik. Kemudian yang terakhir sekali, usahakan sembahyang witir hari-hari. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tak boleh buat 3, buat 1. Ni satu pedoman
langkah-langkah kita yang pertama untuk kita memahami kitab hikam. Kalau tidak, saya pun tak faham, kita pun tak boleh faham, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedang sir mereka berenang di lautan Jabarut. Dia ada 3 alam. Namanya alam pertama alam mulk, yang kedua dia panggil alam malakut, yang ketiga dia panggil alam Jabarut. Baik. Alam Jabarut ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak sebut pun payah. Sallallahu alaihi wasallam. Alam Jabarut ni kata orang yang tinggi kedudukan dengan Tuhan, susah nak habaq. Dia kata alam tu adalah alam Allah. Alam Jabarut tu alam Allah. Lepas tu alam malakut ni ialah alam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alam yang ruh dapat pi. Ruh dapat pi. Ruh dapat sampai. Alam malakut. Malakut ada 2. Ada malakutus sama, ada malakutul ard. Kita ni pasal apa tak syok sembahyang? Sembahyang kira nak cepat je. Kalau baca Quran kira duk bilang muka surat ya. Tak habis lagi ni. Pasal apa kita tak apa syok? Sebab roh kita asing dengan alam malakut. Roh kita asing dengan alam malakut. Baik. Bila kita ni sudah jadi orang alam malakut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan mesti ustaz, bukan semesti ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita dah membiasakan diri kita menjangkau sampai malakut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidup ni cukup seronok. Duk seorang pun bahagia. Duk seorang pun bahagia. Orang tak mau pun bahagia. Walaupun duduk dengan orang, tapi hati bukan duduk dengan orang, hati bersama Allah. Zahir saja duduk dengan orang, makan, bergelak, tertawa, senyum, tapi hati bukan dengan, hati bukan duduk di alam sini, hati di alam sana. Fakir pun bahagia. Fakir pun bahagia, miskin pun bahagia, susah pun bahagia. Hal ni kita nak. Hal ni kita nak. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, ni terbaik buku ni lah. Ni terbaik buku ni. Mengaji pun seminggu, sebulan sekali hikam. Hak tu tak tahu lagi hak Tuhan nak bagi kat saya. Masalah Allah. Barangkali satu hikmah dia pi sampai 3 bulan. Sebab kita ngaji sebulan sekali hikam. Ataupun barangkali sekali pertemuan kita baca 2 hikam, ikut hak Tuhan nak bagilah. Masalah Allah. Barangkali nak habis hikam sampai, Allahumma salli ala sayyidina, dia sampai 290 lebih hikam. Tuan tengok lah. Kalau 290, kalau 292 hikam kita baca sebulan sekali, berapa tahun nak habis agak-agak? Kira Ustaz, cikgu-cikgu matematik. 292 hikam. Sebulan satu hikam, sebulan satu hikam. Berapa? Apa ni? Jawab awak juga berapa juga? Berapa tahun nak habis? Ha? 20 tahun? Dekat-dekat 20 tahun. Subhanallah. Maknanya sama ada saya mati dulu ataupun hak dalam balik kita mati dulu, kena mati dulu. Di mananya, tapi kita mengaji ni Musallallahu alaihi wasallam bukan kita nak habis kitab.
Jangan nak habis kitab, jangan nak habiskan kitab. Kita tak ikut syllabus, kita ikut Tuhan. Terpulang pada dia nak bagi kita sampai tarah mana, ikut dia. Baik, kita mengaji ni apa tujuan? Untuk kenal dia. Ikut dia lah. Allah SWT dia nak bagi, mungkin dia nak bagi kita tarah ni je, tarah tu lah. Mungkin nak bagi lebih, tarah tu ya, kita terima dia nak bagi. Cumanya kita minta doa, mudah-mudahan jodoh kita panjang, insya-Allah. Saya pun risau banyak tempat yang saya pergi, yang saya bercadang untuk jodoh panjang, jodoh tak panjang. Jodoh tak panjang ni, tak ratu lah sangat tu ya. Setengah sampai 10 tahun mengajar, tak panjang jodoh. Hati tak syok pergi. Bukan anak murid tak mau. Kadang-kadang tu anak murid mah, tapi saya tak syok pergi, tak mau pergi. Itu susah juga. Tok guru tak mau pergi, tak boleh. Mana tak mau pergi, tak syok. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang tu ada lah macam-macam Tuhan nak duga, Tuhan nak uji dan sebagainya. Jadi kita doa bagi Tuhan, bagi jodoh kita panjang, insya-Allah. Baik. Jadi bila kata dan roh mereka bersuka-suka di alam malakutnya, dan sir mereka berenang di lautan Jabarut, maka keluar dari alam fikiran mereka berbagai permata ilmu, dan dari lidah mereka mutiara hikmat ataupun pengertian. Maha suci Allah yang memilih mereka untuk mendekat padanya. Jadi untuk mendekatkan diri pada Allah ni, kita kena cuba titlekan diri kita dengan muqarribin. Muqarribin. Mana apa muqarribin? Orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Muqarrib. Sampai kita dititlekan oleh Allah dengan muqarrabin. Dah tu. Jadi nak Tuhan dekat, nak Tuhan mendekatkan dia kepada kita, Tuhan mendekatkan diri kita kepada dia, dia panggil muqarrabin. Sebelum jadi muqarrabin, cuba jadi muqarribin. Muqarribin ialah orang yang cuba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba dekat diri, cuba hampir diri, menghampirkan diri kepada Allah ni dengan cara macam mana? Dengan cara memperbanyakkan ibadah kepada dia. Jangan salah faham memperbanyakkan ibadat. Jangan makna jangan faham kata-kata masalah setiap malam tahajud 20 rakaat banyak. Duha buat 8 rakaat dah, bukan macam tu. Kalau kita buat dua hari-hari pun seminggu, kita kira boleh berapa? Kalau seminggu buat 2 rakaat, seminggu boleh berapa? Sebulan boleh berapa? 3 bulan boleh berapa? 6 bulan boleh berapa? Setahun boleh berapa? Himpun semua banyak lah. Rupanya memperbanyakkan ibadat. Jadi Tuhanlah yang memilih mereka untuk mendekatkan diri kepada dia dan mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad ni pilihan Allah pada mereka. Dia ni Allahumma salli ala Muhammad, Tuhan pilih kita kepada dia melalui satu sistem namanya taufik. Kalau Tuhan tak pilih dengan taufik, berarti kita jauh daripada Allah. Taufik ni apa? Taufik ni ialah kekuatan untuk melakukan taat. Kekuatan satu orang hamba untuk melakukan taat kepada Allah, namanya taufik. Taat ni bukan benda mudah nak buat. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa susah nak buat taat? Siapa yang susah nak buat taat? Yang susah untuk membuat ketaatan ialah nafsu kita.
nafsu yang susah nak buat. Baik. Bila mana Tuhan bagi taufik, maknanya Tuhan bagi kekuatan kepada kita untuk melemahkan nafsu kita. Ketika itu kita mampu untuk berdiri sebagai hamba di hadapan Dia. Selesai. Satu. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, Tuhan mudahkan kita buat taat di mata hati. Dengan Tuhan lapangkan kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, daripada segala urusan keduniaan sampai kita celuh untuk mengisi masa kita dengan taat. Kita duduk atas muka dunia ni sibuk, tuan-tuan. Sibuk. Orang kerja cara kerja, tak kerja pun sibuk juga cara tak kerja. Jangan duk kata orang veteran apa ni pencen tak sibuk. Sibuk juga dengan cara dia. Sibuk. Padahal dia berhenti kerja dah. Sibuk dengan cara dia juga. Tapi kalau Allahumma salli ala Muhammad, kalau Tuhan izinkan, dia ibarat gini, kalau tengok awliya, Allahumma salli ala Muhammad, lepas mereka tawaf, mereka mesti ada peluang untuk mengucup Hajarul Aswad. Sedangkan orang nak pergi ke Hajarul Aswad tu bukan dah mudah. Nak pergi dah tolak balik. Kita pergi dah dia tolak balik. Bukan dah mudah. Tapi awliya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lepas tawaf 7 pusingan menuju ke Hajarul Aswad. Bila dia pergi ni, dia macam dibuka. Kalau papi dia macam ditolak. Orang tolak papi. Pi. Bila sampai Hajarul Aswad, tengok dia dah mengucup dah Hajarul Aswad. Tu ibarat orang yang Tuhan pilih untuk buat taat. Dunia ni sibuk, tapi Tuhan bagi, Tuhan buka, dia boleh semayang buat taat. Dia boleh buat semayang 2 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat lepas Zuhur. Tuhan bagi. Sedangkan dia sibuk. Tuhan bagi ruang untuk masa dia baca Quran. Baik. Tapi kalau Tuhan tak bagi ruang untuk bertaat, maknanya kita ni bukan orang yang disebut orang pilihan Tuhan lagi. Tuhan tak mau kita lagi. Tuhan tak mau lagi kat kita. Kita ni orang biasa aja. Kita bukan lagi orang yang disebut orang yang Tuhan pilih untuk mendekatkan diri pada Dia. Baik. Maka terbahagi antara salik dan manzub. Ni kita cuba kenai bahasa tasawuf. Salik dan manzub. Salikin orang yang berjalan. Jalan kepada Allah dalam bentuk yang saya beritahu tadi. Manzub ni mana apa? Manzub orang yang ditarik. Jadi orang yang ditarik kepada Allah. Orang yang ditarik kepada Allah. Untuk ditarik kepada Allah, kita kena Allahumma salli ala Muhammad, berlazim-laziman di pintu Dia. Berlazim-lazim kita duduk di pintu Allah. Kalau nak masuk dalam bilik VIP, VVIP, bilik yang hebat, dan kena pergi tunggu di pintu tu. Jangan duduk di ruang sana, duduk dekat pintu. Kut Allahumma salli ala Sayyidina, bila pintu VIP dibuka, ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita duduk di tepi pintu. Orang dalam kata, masuk Ustaz, tolong ambil benda ni Ustaz. Tu maknanya kut ada peluang masuk. Kut ada peluang masuk. Pintu Allah ni apa dah? Amal ibadat tu kata pintu Allah. Bermain-main, duduk di pintu Allah. Jangan lekang daripada pintu Allah. Kalau ibarat ni saya kata macam ni, sallallahu alaihi wasallam, kita ni kalau duduk tepi pantai, bermain di pantai dengan ombak,
Kalau ibarat lautan luas itu ialah malakut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita bermain-main tu, kalau tak kena gaya, kita mungkin akan diseret sampai ke tengah lautan. Bila sampai ke tengah lautan, maka tenggelamlah kita di alam yang sangat luas namanya malakut. Kalau ada peluang sampai ke Jabarut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan mencintai dengan yang dicinta. Saya jumpa dengan satu orang, Allahumma salli ala, pernah kenal satu orang biasa, bukan ustaz, tapi ilmu yang Tuhan bagi pada dia ni bukan ilmu kita, bukan ilmu kita. Baik, mereka Tuhan bagi kekuatan hati mereka untuk masuklah hati kita tanpa kita sedar. Tuhan bagi kekuatan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk masuk dalam hati manusia. Dia keluar, kita pun tak sedar. Dia masuk dalam masa waktu bila, dia keluar waktu bila, tak sedar. Tu makna apa tu? Dia boleh trace kita tu macam mana. Baik. Satu orang guru namanya Ali Khawwas, Al-Imam Ali Khawwas rahimahullahu ta'ala. Dia ada satu orang murid namanya Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah. Imam Sya'rani rahimahullah ta'ala ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu tokoh yang sangat besar dalam jalan tasawuf ni. Guru yang paling utamanya bernama Al-Imam Ali Khawwas. Satu hari kata guru dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, esok hang turun daripada rumah di negeri Mesir ni, hang pi cari orang yang paling lekeh sekali. Hang cari orang yang paling lekeh sekali. Lepas tu bila hang jumpa orang yang paling lekeh, hang cium tangan dia. Ni kata Tok Guru. Jadi oleh kerana Allahumma salli ala sayyidina, murid ni murid yang patuh, yang menyerah diri untuk dididik oleh guru seperti mayat menyerah diri untuk orang, untuk orang hendak mandi dia. Ni cara tasawuf ni, dia serah diri untuk dididik. Seperti orang mati serah diri dia untuk dimandi oleh orang yang nak mandikan dia. Dia tak protes sikit pun. Taat kat guru. Turun negeri Mesir, round satu Kairah, cari orang yang paling lekeh. Jumpa seorang lepas seorang, jumpa seorang lepas seorang, jumpa seorang lepas seorang. Last sekali pada pandangan dia, hal ni paling lekeh sekali. Dia pun pergi dekat orang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pada dia paling lekeh tu, bagi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia pun ambil tangan orang tu nak cium, pasal Tok Guru suruh cium. Gaya nak cium, tak sampai lagi hidung ke tangan orang tu. Orang tu tanya, hang tahu mana? Kata aku paling lekeh. Hang tahu mana? Kata aku ni paling lekeh. Terkejut tapi oleh kerana Tok Guru suruh cium-cium, lari balik. Sampai di rumah Tok Guru, kata Tok Guru, jumpa apa yang lekeh? Jumpa Tok Guru. Cerita apa? Allah Tok Guru. Wassalamualaikum Muhammad. Gaya nak cium tangan dia. Dia kata, hang tahu mana? Kata aku paling lekeh. Hang terkejut. Kejut Tok Guru. Pasal apa? Macam dia tahu hati saya. Macam mana dia tahu hati saya? Aku tak abang pun. Tu maknanya orang yang masuklah hati kita, dia keluar tanpa kita sedar. Masuk. Ali Khawwas tahu kata murid dia ni ada masalah. Dia nak ajak murid dia untuk selesai masalah dalam hati. Mana dia tahu anak murid dah penyakit dalam hati.
Baik. Hang tahu apa? Hang tahu apa yang aku nak abad kat hang? Tak tahu tu guru. Kata ahli khawas, ni aku nak abad kat hang. Jangan hukum orang lekeh pada zahir. Jangan hukum orang itu lekeh pada zahir. Tengok zahir, lekeh. Jangan. Ni ilmu dia ni. Ni ilmu. Masya Allah Syekh. Maknanya orang yang dia cium tangan tu awliya. Yang dapat kesan hati dia tu adalah satu orang awliya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Ni guru dapat mengesan hati murid, scan hati murid dia. Ali Khawas rahimahullah. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan menyintai dengan yang dicintai. Mereka tenggelam dalam zat, dalam cinta zatnya, dan timbul kembali kerana memperhatikan sifatnya. Ini dalam, tak membahas. Kemudian selawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber dari semua ilmu dan nur, bibit dari semua makrifat dan sir. Dan semoga Allah redha pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejaknya. Al-amin. Amin. Baik. Dia kaedah orang karang kita dimulakan dengan bismillah, lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mula dengan alhamdulillah, dan diikuti dengan selawat dan salam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Adapun dalam segala masa, maka ilmu tasawuf yang dahulunya atau hakikatnya ilmu tauhid untuk mengenal Allah, maka termasuk semulia-mulia ilmu terbesar dan tertinggi, sebab ia intisari daripada syariat, bahkan menjadi sendi yang utama dalam agama Islam. Baik. Ilmu tauhid ni, Allahumma salli ala sayyidina, ialah tujuannya untuk mengenal Allah. Ilmu tasawuf dipanggil ilmu tauhid al-akbar. Ilmu tauhid al-akbar, ilmu tauhid yang paling besar. Ilmu tauhid yang kita baca, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'al hawadis sampai akhir 20 sifat Tuhan tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nama ilmu tauhid lah. Hak kita baca namanya ilmu tauhid al-akbar. Dia termasuk semulia-mulia ilmu, dan ilmu yang paling besar dan paling tinggi, sebab dia intisari daripada syariat. Syariat ni zahir, tasawuf tu dalam. Bila kita semayang cukup syarat rukun, ni syariat lah dia panggil syariat. Tapi kalau hak dalam tu tak sempurna, maka syariat ini, sembahyang kita itu bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf duduk tak mana? Duduk di hati. Tasawuf duduk di mana? Duduk di hati. Bila sembahyang tu rasa macam mana? Bila sembahyang kita rasa khusyuk. Khusyuk ni apa dia? Khusyuk tu dikatakan ihsan. Bila kita sembahyang, kita rasa macam kita melihat Allah. Kalaupun kita tak melihat Allah, kita berasa macam Allah melihat kita. Sembah Allah, Allah ka'annaka tara, seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tak melihat Allah, Allah tu melihat akan kamu. Itu dia panggil tasawuf. Tasawuf dalam. Kalau sempurna zahir, dalam tak sempurna, berarti sembahyang kita tak sempurna. Baik. Sebab Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu mengenal akan aku. Kerana pengertian ilmu tauhid telah berubah nama menjadi ilmu kalam, ilmu filsafat yang sama sekali seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha.
maka timbul nama ilmu tauhid yang dijernihkan kembali dari sumber yang asal, diajarkan dan dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Sebab dari ilmu akan dapat memancar nur hakikat, sehingga dapat menilai semua soal hidup dan penghidupan ini dengan tuntutan Allah dan pelaksanaan Rasulullah SAW. Sedang kitab hikam yang disusun oleh Abdul Fadil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Ata'illah Al-Iskandari, satu-satunya kitab yang sangat mantap ajaran tauhidnya, sehingga tampak benar bahawa ia berupa ilmu laduni dan rahsia kudus. Adapun had ataupun definisi ilmu tasawuf, Al-Junaid berkata, ini definisi ilmu tasawuf: mengenal Allah sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantara, iaitu hubungan dengan Allah tanpa perantara. Hak ni yang dikatakan dekat dengan Allah. Mengenal Allah sampai rasa dekat dengan Allah. Baik. Yang kedua, melakukan semua akhlak yang baik menurut sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan semua akhlak yang rendah. Baik. Maksud macam mana yang dikatakan dekat dengan Allah? Baik, macam ni nah, masalah Rasulullah Muhammad. Kita lah ni, kita boleh ingat saat budak-budak dengan mak. Seorang anak dengan mak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam itulah kita kena jadi dengan Tuhan. Yang pertama, tengok budak-budak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia keluar ke pekan, ada benda yang dia berkenan, dia panggil mak dia. Mak, nak pistol, mak nak bola, mak nak kereta mainan. Macam tu. Dia tak minta kat siapa pun, dia minta kat mak dia. Tu rapat dengan mak dia panggil. Ulama tak misalkan dekat dengan ayah, ulama misalkan dekat dengan mak. Sampai dulu waktu nak kahwin dulu, kita bukan rujuk kat ayah. Ayah ni selepas mak ayah, habang ayah tu, anak dekat dengan mak. Masalah semua rujuk pada mak. Di tempat kerja, dengan kawan, ada masalah apa, semua dengan mak. Baik, coba bayang anak tu ketika jauh daripada mak, anak tu macam mana? Orang pujuk bukan, dia mau berhenti riau. Siapa pujuk pun tak berhenti. Dia berhenti bila? Bila dia boleh duduk dalam dakapan mak dia. Berhenti. Satu masa, satu orang main rumah saya, ada kenuri. Oleh kerana kereta tu penuh jalan tu, parkinglah di rumah saya. Kebetulan turun daripada kereta, dia kata, minta tolong boleh tak? InsyaAllah. Nak tinggal nak tidur lah. Tak apa. Anak tidur. Anak tu kecil, kira-kira boleh jalan kecil-kecil pun. Taklah, tak apalah. Tak dan sekali lah mak dia pergi jaga. Dia jaga, dia balik cari mak, riau. Dia riau tu, oh, ketuk pintu mak, riau semua. Sampai saya pun berasa lembut hati, rasa tergenang air mata. Saya rasa macam ni, saya kata hati macam ni lah. Saya kata macam ni lah hamba dengan Tuhan dia. Hamba dengan Tuhan macam ni, dia tak boleh pisah dengan Tuhan. Macam tu. Tengok budak dengan mak ni macam tu. Tu bandingan pertama. Yang kedua, macam mana budak-budak dengan permainan.
Budak-budak suka permainan bukan sehari dua ni. Miladun Adam. Tak kita Nabi Adam lagi budak-budak suka mainan. Cuma cara main tak sama lah. Lah ni main kereta remote control. Dulu kita main kereta pakai showroom Port Milo. Milo Tinu tu syok tu. Lah remote control. Tak sama lah sama. Tapi budak dengan mainan tak boleh pisah. Di mana tapi dia bawa mainan dia. Dia tidur pun dengan mainan dia. Bila dia bangkit dari tidur, macam mana agak-agak mainan dia tak ada, dia buat apa? Dia teriak. Itulah yang dikatakan hamba dengan Allah. Mengenal Allah sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantara, dekatnya dengan Allah. Baik, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Mudah-mudahan kalau tak sampai separuh pun kita boleh baca setengah sampai suku pun, harapan saya, harapan kita semua insya-Allah dapatlah kita merasa macam mana rasa dekat dengan Tuhan, insya-Allah. Yang kedua, melakukan semua akhlak yang baik menurut sunnah Rasul dan meninggalkan semua akhlak yang rendah. Bila kata orang tasawuf ni, orang yang tak ada akhlak rendah, akhlak semua akhlak tinggi. Bila kata orang tasawuf, tu orang tasawuf tu mana orang yang akhlak tinggi, bukan akhlak rendah. Akhlak tinggi ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan orang ni pergaulan cukup elok. Jiran dia puas hati kawan dengan dia, kawan-kawan puas hati kawan dengan dia, mak ayah dia, anak-anak semua puas hati kawan dengan berteman dengan dia. Hubungan dengan Tuhan elok, hubungan dengan makhluk dia pun elok. Baik, akhlak elok. Allahumma salli ala Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Satu masa nak lintas satu titih bersama anak murid dia, sallallahu alaihi wasallam. Gaya nak lintas, dia tengok ada seekor anjing nak lintas sama daripada sana nak main ke sini. Dia nak pergi ke sana, anjing nak main ke sini. Anak murid tahan anjing, jangan bagi main, suruh pergi sana. Dia tahan anak murid dia, jangan lah, bagi lalu, kita tepi, bagi dia lalu. Anjing lebih baik daripada kita, sebab kita balik bertemu Allah dengan dosa, tapi dia balik bertemu Allah tak bawa apa-apa. Akhlak baik dengan makhluk Tuhan, akhlak baik dengan makhluk Tuhan. Dengan anjing pun macam tu, dengan manusia agak-agak macam mana. Tidur malam Allahumma salli ala sayyidina, tak ada perasaan dengan orang untuk beranak simpan di hati, berdendam dengan orang, tak ada. Di hati tak boleh dendam dengan orang. Pasal apa? Sebab dia kenal Allah. Allah tu kenal macam mana? Allah ada satu sifat namanya muntaqim, maha pendendam. Aku nak dendam dengan orang, aku nak dendam dengan orang. Kalau Tuhan dendam dengan aku, kalau orang buat salah dengan dia, tak ada sifat untuk tak maafkan orang. Sebab dia fikir, macam mana kalau Tuhan tak maaf aku? Macam mana kalau Tuhan tak maaf aku? Ni dipanggil akhlak. Sebelum tidur malam Allahumma salli ala sayyidina, panggil dia apa dia? Wahai Tuhanku, aku tak ada apa nak sedekah Tuhan, sebab semua telah pun aku keluarkan sedekah fisabilillah. Wahai Tuhanku, Allahumma salli ala sayyidina, inilah sedekah aku kepada yang ku pulangkan balik padamu, iaitu pada wahai Tuhanku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada malam ni kalau ada orang yang bersalah dengan aku, siapa-siapa pun, semua aku maafkan. Maaf.
maka dia tidak, tak ada satu orang pun yang dia tidak maafkan. Ni dia panggil sifat yang mulia, sifat tinggi. Sifat rendah tak ada, semua sifat tinggi. Bila kata sifat tinggi, itu dipanggil sifat kemalaikatan. Orang yang memiliki akhlak yang tinggi, itu dipanggil tasawuf. Yang ketiga, melepas hawa nafsu menurut sekehendak Allah. Ni ta'arif yang diberikan oleh Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah. Siapa Imam Junaid? Imam Junaid adalah orang yang memperkenalkan ilmu tasawuf. Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah. Yang ketiga, melepas hawa nafsu menurut sekehendak Allah. Maknanya mereka tidak mengikut hawa nafsu, mereka mengikut kehendak Allah. Nafsu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dijuruskan sehingga nafsu itu dapat diremote, dikontrol ikut kehendak Allah. Tapi kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan kita remote nafsu, nafsu remote kita. Dia tok kita. Nak makan banyak mana? Nak pakai baju, nak pakai hak jenis mana? Hatta kita buat ibadat pun kita tak ikut Tuhan, kita ikut hawa nafsu. Buat ibadat pun tak ikut Tuhan, ikut hawa nafsu. Kalau tak ada orang, tak semangat nak buat. Nafsu kata, nu dapat tengok hamayang. Siapa daripada dia? Oh, tu lah. Allahu Akbar. Semangat orang ada, orang tak semangat nak buat. Buat ibadat pun tak ikut Allah, ikut nafsu juga. Kalau sedekah di masjid, orang tak ada, orang tak tengok, tak puas hati. Ada tu di masjid kan, tu kadang-kadang tu anak yatim apa semua, setengah-setengah orang nak buh tak syok, orang tak tengok. Bila ada orang baru syok buh, ikut hawa nafsu. Nafsu dia passion dia, kalau dia mau buat kena tengok, kalau dia mau buat taat tu kena tengok. Pasal apa dia mau? Sebab passion dia, dia tak mau buat taat. Tapi kalau dia mau tu ada benda tu. Macam musuh lah, musuh memang lawan kita. Musuh ni cerca kita, hina kita, perang, lawan dengan kita. Tapi hari itu nafsu, tapi hari itu musuh puji kita. Dia puji meleleh. Hai, puji macam apa ni? Ada benda. Ada tak kena ni, bila dia jet dia puji, ada benda tak kena. Dia ada benar, dia ada politik dah. Baik. Contoh budak muda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan mau masjid sangat. Tapi hari itu tu rasa ringan main masjid. Pasal apa? No, perempuan main tengok. Perempuan ramai, muslimat, ada ramai main hari itu. Tu mau pergi, ada kepentingan. Kalau tak ada kepentingan tak main. Baik. Tengok hari itu mau maghrib tahajud. Hai, hari ni mau maghrib ni pasal apa ni? Renung tengok. Ada kepentingan tak? Apa kepentingan dia? Tadi Tok Guru abang kata bangkit tahajud muka elok. Tu dia bangkit tu, ada kepentingan dia mesti bangkit. Tu kita bila buat ibadat, lepas mayang kita kena kata apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pasal kita campur aduklah di antara kehendak Allah dan kehendak nafsu. Yang keempat, merasa tiada memiliki apapun juga tidak dimiliki oleh sesiapa pun kecuali Allah. Ni semua rasa-rasa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan boleh bagi pada kita dengan syarat kita ada himmah tinggi. Apa himmah ni? Semangat dalam tu kuat. Semangat dalam tu kuat. Saya haraplah insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau jodoh kita panjang, umur kita panjang,
paling kurang amalan kita ni 10 orang tak apa dah jadi wali. 10 orang pun tak apa dah. Apa maksud saya ni? Dia rasa hak ni. Dia rasa hak ni. Merasa tidak memiliki apa pun. Rasa tak ada apa. Rasa tak ada apa ni. Bukan boleh buat. Bukan dia lakon-lakon. Dia perasaan. Hak Tuhan buat aku tak ada apa. Bukan ada apa. Aku ni milik dia. Hatta boleh buat 2 rakaat duha pun dia bagi, bukan usaha kita. Ni dia panggil syuhud, rasa. Kadang-kadang orang tak faham, tapi orang tasawuf faham. Sembahyang dengan imam, Allahumma salli ala sayyidina. Kira sembahyang tu hari tu tak ada nak habaq, khusyuk sungguh, merasa halu ini mata hati, mata rasa nak keluar saja. Sembahyang hari tu lembut hati sungguh. Kata nak cari hati macam ni hari-hari, bukan dia ni, hari ni rasa sedap sungguh sembahyang ni. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada kawan kuit belakang. Apa dia? Tik cicak di kaki. Allah. Kena mayang lain. Rasa macam mana? Ruginya. Sebab punya khusyuk mayang. Lah, tik cicak pula dah di kaki. Nak mayang lagi tak main dah macam tadi tu. Orang tasawuf dia tak pernah rasa rugi. Dia kata macam mana? Tuhan nak aku lagi. Tuhan nak aku lagi. Mana? Kena mayang lain. Tuhan nak lagi. Dia relax depan Tuhan. Tuhan nak kat aku lagi. Perasaan ni tak boleh buat ni. Dia main. Setiap masa musyahadakan Tuhan. Hari ni boleh main ngaji. Alhamdulillah Tuhan nak kat aku. Pada hari tak boleh main, dia main rasa macam mana? Tuhan tak pilih aku hari ni. Dia tak mahu kat aku ke? Dia tak mahu kat aku ke ni? Jadi ni pilihan-pilihan Tuhan. Di semua ni dia main selepas kita kenal dia. Adapun asyaranya iaitu mengenal asma Allah dengan penuh keyakinan. Ini kita ngaji ni dalam ilmu tauhid, mengenal 99 nama Allah, sehingga menyedari sifat-sifat dan af'al Allah dalam alam semesta ini, sampai tengok apa pun berlaku semua Tuhan. Kemarau ni panjang ni. Terlepas kira kemarau ni ada hujan juga ni, tak ada langsung ni. Masya Allah. Dia bala Tuhan ni bila main. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tasawuf dia kan nampak bala tu, dia nampak sebalik bala tu. Apa dia? Af'al Allah. Bila tengok Tuhan tak ribut, ribut ni, angin kuat, rumah kita ni atap perang, angin kuat. Dia bukan takut ribut tu, dia takut apa? Af'al Allah. Siapa yang menggerakkan tu? Allah. Dia nampak apa? Kemurkaan Allah. Ya Allah, seram belum rumah bukan sebab ribut tu, tapi perbuatan Tuhan tu. Tuhan sedang mengancam kita. Pasal apa? Sebab kita layak untuk dia murkai dia, sebab kita banyak salah dengan dia. Syuhudkan af'al Allah. Hari-hari panas, hari kita mula kita hakam tengok-tengok sejuk. Ya Allah, mula pun tempat elok. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Imam, ajarakallah, fatahallahu alaikum, sebab bagi tempat pada kita. Baik. Jika masjid yang bagi peluang pada kita untuk kita membaca hikam untuk kenal dia. Tuhan mulakan dengan sempena yang baik.
Hari Rabu. Hari Rabu ni hari yang paling baik untuk mula balik pengajian. Pesan guru saya, kalau nak mula mengajar, mula pada hari Rabu. Bukan kita nak mula hari ni, Tuhan mulakan kita pada hari ni. Pasal apa? Hari Rabu, hari Tuhan mencipta cahaya. Hari Rabu, hari Tuhan mencipta nur. Al-ilmu nur, ilmu tu cahaya. Tuhan mulakan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum Muhammad. Tuhan mulakan dengan permulaan yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udara di luar pun elok, tenang. Sebagai apa? Sebagai tanda dan optimis. Begitulah hati dan jiwa kita bila nak mula pengajar kita yang sebegitu besar dan hebat ni. Baik. Adapun gurunya, maka Nabi SAW yang telah mengajarkan melalui wahyu dan melaksanakannya lahir batin sehingga diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi tidak ada guru yang paling besar melainkan Nabi kita SAW. Ada pemanfaatnya mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada dan bersih hati dan berbudi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Ni manfaat kita belajar ilmu tasawuf, mendidik hati sehingga mengenal akan zat Allah. Mengenal ni bukan dengan ilmu. Mengenal zat Allah bukan dengan ilmu. Mengenal zat Allah dengan ilmu itu dalam ilmu tauhid. Mengenal zat Allah dalam ilmu tauhid al-akbar, iaitu ilmu tasawuf melalui rasa. Melalui rasa. Bila kata Tuhan tu Maha Agung, rasa macam mana? Kita angkat takbir. Angkat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak rukuk, nak sujud, semua Allahu Akbar. Mulut tu kata Allahu Akbar, hati rasa macam mana? Allah Maha Agung. Rasa macam mana? Bila kata Tuhan Maha Kaya, rasa macam mana? Bila kata satu perasaan Tuhan bagi, saya tak pernah rasa, tapi hari itu Tuhan bagi. Mayang Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu nak bangkit daripada duduk, nak bangkit dari duduk, nak berdiri orang kamat, nak bangkit tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia keluar perkataan, ya Allah, Engkaulah segala-galanya. Oh, berasa cut. Itu mana ilmu yang Tuhan beri nanti kita. Berasa-berasa tu hati langsung lembut. Bila hati lembut, bila kita sembahyang kita boleh teriak lah. Satu orang yang saya jumpa, satu orang Arab mengaji Mesir dulu, dia sembahyang daripada awal sampai habis menangis saja. Tak tahu dia rasa macam dengan Tuhan, tak tahu. Satu orang saya jumpa sembahyang tepi saya, baju putih, kain dia putih, serban putih, semua putih, cuma dia hitam. Yang hitam tu dia, hak lain semua putih. Dia sembahyang ni, Allahumma salli alaihi wasallam, macam dengan tiang tu, tetap kenapa? Khusyuk. Tapi kalau kita sembahyang ni gatai bulu hidung, tak khusyuk. Ataupun merasa gatai tetap mana, tak khusyuk. Khusyuk tetap berdoa kena khusyuk. Ni berdoa tak khusyuk.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina. Tak khusyuk. Sambil berdoa tu tengok lepas angin. Amin. Amin. Tak khusyuk. Hatta kata ulama kalau macam ni tak khusyuk. Rabbana atina fid dunya tak khusyuk. Dia kena tetap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Betul kan hati tetap. Lepas tu lepas bayang saya nak tengok muka dia. Salam ni. Salam tetap duduk. Lepas Jumaat duduk lama dia dekat mayang. Saya lepas mayang, saya wirid sikit, lepas tu saya tunggu tengok sanak dia tiang nak tengok muka dia. Tak bangkit. Kita dah kerja lain lagi. Nak makan lah apa semua. Dia tak bangkit lagi. Aku nak tengok muka dia. Tak boleh tengok. Dia ni siapa dia ni? Jangan-jangan jumpa, jangan-jangan tengok mayang masjid kami. Foto sampai hari dah teringat. Semayang dia, doa dia, tetap dia. Khusyuk. Khusyuk bukanlah semayang ya. Luar pun khusyuk. Kita lah mayang pun tak khusyuk. Luar lagi-lagi. Dalam semayang tu khusyuk, luar pun khusyuk. Khusyuk asal macam mana? Bukan hati habak, khusyuk asal macam mana? Perasaan hati. Bahagia. Dia happy go lucky. Dunia ni macam kita punya. Sebab kita miliki Tuhan. Kita miliki, bila dapat Allah, kita miliki segala-galanya. Tapi bila kita hilang Allah, kita hilang segala-galanya. Tetap Tuhan ni mata hati. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilanglah segala-galanya. Bila Tuhan di hati, rasa bahagia kehidupan kita. Orang tak mau pun rasa bahagia. Kita orang tak mau, lari je lah. Bila orang tak mau pada kita, bila orang pulau kita, kita rasa dunia ni sempit. Ni kalau orang tak ada Tuhan di hati. Tapi kalau Allah ada di hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah saat yang rasa paling bahagia sekali. Sebab berasa kehadiran Allah di mata hati kita. Jadi mendidik hati sehingga mengenal zat Allah. Bila mengenal Allah sehingga berbuah kelapangan dada. Dipanggil apa? Bahagia. Bahagia. Dan bersih hati. Bila kita kenal Allah, bersihlah hati dan berbudi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Bila dia betul dengan Tuhan, dengan makhluk pun alhamdulillah. Tapi kalau dengan Tuhan tak sempurna, dengan makhluk tak selesai. Kita yang bagi orang benci pada kita, semua Allah, semua tu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Abul Hasan Asyazili radhiyallahu ta'ala anhu berkata, perjalanan kami terdiri daripada 5. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita mula dengan kitab. Kita sambung pada muka surat 3 insyaAllah, mudah-mudahan Tuhan izinkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana Allahumma nawwir qulubana Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar.